Ustaz, hari ini kita hidup dalam budaya yang sentiasa mengukur sesuatu dengan angka. Kan kalau dekat media sosial kita akan tengok berapa likes, kan, berapa followers, viewers berapa orang share. Kadang-kadang tanpa kita sedar, nilai diri seseorang itu seolah-olah ditentukan oleh algoritma media sosial. Apakah kesan apabila manusia ini mula mengaitkan harga dirinya dengan pengiktirafan manusia berbanding penilaian Allah Subhanahu wa taala? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa wala. Terima kasih kepada moderator kita pada petang ni, sahabat panel Ustaz Hashimi yang merupakan senior saya juga di Madinah dulu. Tapi tak sempat Ustaz senior saya juga ni di Perlis Ustaz Mat Rizal. Siapa tak kenal Ustaz Mat Rizal? Hadirin hadirat yang dihormati Allah sekalian. Bila kita bicara pada petang ni, satu tajuk yang bagi saya sangat mencabar tuan-tuan, ikhlas dan media sosial. Satu tajuk yang kita hari ni yakin dan pasti semua terlibat dengan benda ni. Perbahasan, perbincangan tentang ikhlas yang ada dalam benda yang kita duk main tiap-tiap hari ni tuan-tuan, muslimin dan muslimat. Bila kita sebut kata hari ini, orang mementingkan angka. Orang ketengok kepada ukuran angka. Aku hari ini bubuh dalam Facebook berapa like, itu dia. Upload sikit dalam Instagram, berapa orang yang tengok, berapa orang yang follow. Ini menjadi satu habit dalam masyarakat kita. Tambah-tambah bila dia berkaitan dengan agama, diletakkan dalam benda-benda macam ni. Dan yang meletakkan tu pula, dia ada satu keinginan. Dia nak letak satu benda tu pada asalnya adalah satu benda yang baik, yang cantik, nak dia letakkan supaya dikongsi dan sebagainya. Tapi bila dia berada dalam satu keadaan yang mana dia bergantung pula kepada berapa orang like, tak ada semangat lah kalau bubuh sikit satu orang yang like. Nampak? Dia pergi kat situ, tak mau bohong. Nampak? Tuan-tuan nampak benda macam ni? Asal usulnya bukan macam tu dulunya. Tapi bila lama kelamaan, dia tarik kita. Jadi macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan, hati ni bila dia bergantung kepada penilaian manusia, maka hancurlah ikhlas tu. Apabila hati ni dia bergantung kepada penilaian manusia. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wama umiru illa liya'budullah. Wama umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Allah Subhanahu wa taala kata, aku memerintahkan hamba ini untuk sembah kepada aku dengan keadaan mukhlishina lahuddin, buat kerja-kerja agama ini dengan ikhlas. Maka bila kita upload satu-satu benda, hari ni kita suka tengok, berapa orang duk perhati ni, berapa orang ni view ni. Ini dia menggoncangkan kita punya keikhlasan dalam diri kita. Bahkan lagi teruk bila tak ada orang like, tak payah post. Itu dia. Dia jadi macam tu hari ni tuan-tuan, cabaran dalam masyarakat kita. Itu yang pertama yang saya nak sebut. Nombor dua, media sosial pusat ternak. Pusat ternak apa ni? Pusat ternak riak. Pernah dengar Ustaz? Pusat ternak riak. Hari ni kalau kita tengok, Allahu Akbar, orang upload benda segala, kalau bahasa utaranya, segala mak nenek. Makan kat mana, boh dalam tu.
Pergi melancong dekat mana? Boh dalam tu. Semua nak bagi tahu ke orang. Bahkan hak lagi teruk berkaitan dengan amalan. Oh, pukul 3 pagi bangun solat tahajud. Ustaz. Boh je. Hari ni 2 muka surat Quran dapat baca dengan keadaan yang elok. Nak bagi tahu ke orang, nak bagi tahu ke orang. Allahu akbar. Tuan-tuan, ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Para sahabat tanya, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Nabi jawab, ar-riya. Allahu akbar. Hari ini dia jadi macam pusat ternak. Kita tengok hari ni orang upload ni, orang upload ni, orang upload ni, orang upload ni. Tuan-tuan, dia jadi satu benda yang hari ni ahli keluarga sendiri bergocoh. Boleh guna bergocoh Ustaz Hashimi? Dia tak bersyukur. Pasal apa? Dia tengok hak orang lain punya keluarga pergi melancong. Yang si suami pula cerita ni, bubuh upload. Yang si bahagian perempuan pula, bubuh ni, dapat ni, dapat ni, dapat ni. Yang berada di rumah, awak lelaki aku tak bawa pun pergi melancong. Tuan-tuan nampak fitnah timbul. Lepas tu pula yang si anak pula lah ni, akaun TikTok ada. Dia duk perhati, awak anak-anak orang lain boleh, awak abah tak beli pun kat kita macam tu. Dia goncang tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, pusat ternak ni tuan-tuan menyebabkan habis pahala kita. Nombor 3, bila ilmu dan dakwah. Ilmu dan dakwah ini sangat dahsyat. Hari ni kadang-kadang kita perhati, bila kita pergi satu-satu tempat, kadang-kadang 3 orang yang main. Dalam 3 orang tu pula 2 pekak tuan-tuan. Seorang yang dengar. Apa kata penceramah ni? Tak mau pergi. Tak mau pergi ya. 3 orang tak agak bungkus ya. Tuan-tuan nampak? Dakwah ni dia tak boleh tengok dari sudut kuantiti berapa orang yang follow dia. Tak boleh tengok. Media sosial ni, jangan bila kita upload satu status, contohnya berkenaan dengan agama, yang kita sahihkan benda ini adalah daripada Nabi SAW, maka kita tak boleh ukur dari sudut keterlihatan dia, berapa orang follow dia, berapa orang share dia. Dia akan jatuh semangat tu dalam bidang dakwah tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, bila kita sebut tentang hari ini tuan-tuan, satu upload masuk dalam mana-mana media sosial, 1000 orang like. Esok dia naik lagi 5000. Sat lagi dia jadi apa? Influencer. Ni zaman-zaman lah ni. Kita nak kena bicara. Sat lagi saya nak sebut banyak perkataan-perkataan ni. Tuan-tuan, bila jadi macam ni, dia timbul satu lagi penyakit yang dipanggil apa? Validation addiction pada dia ni, iaitu ketagih pengiktirafan. Ketagih tuan-tuan, ketagih sungguh-sungguh, yang menyebabkan hari ni timbulnya riak. Allahu akbar. Sebab tu saya sebut tadi, pusat ternak riak tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kalau kita tengok lagi dalam media sosial hari ni, dia main lagi satu perkataan, iaitu apa dia? Flexing. Apa makna flexing ni? Kemewahan yang palsu. Dia boleh pergi duduk dekat kereta Ferrari, sama. Dia tangkap depan kereta Ferrari. Dia nak bagi tahu kata dia punya kereta Ferrari. Dia pergi duduk rumah banglo besar. Dia tangkap, dia kata dia ni kemewahan. Allahu akbar. Budaya ni ada di tempat kita tuan-tuan. Menipu diri sendiri, menipu kepada orang lain. Yang dok buat ni tuan-tuan, orang kita. Tak mana ikhlas tu dok ada tuan-tuan, hilanglah.
muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, terjebak dengan benda-benda macam ni menyebabkan hilang ikhlas itu. Bahkan dia menyebabkan kita dok compare, dia ni lagi power, dia ni tak power, dia ni viral, dia ni tak viral hari ni. Maka tuan-tuan, agama kalau dibuat macam ni, maka hancur leboklah agama itu tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sebagai penutup untuk pusingan pertama ni tuan-tuan, saya nak sebut, kita ni tuan-tuan, kita buat satu-satu benda untuk siapa? Kita buat satu-satu benda ni untuk siapa? Untuk nak kejar Allah, redha Allah ke? Ataupun untuk kita nak cari perhatian manusia? Kalau kita nak cari perhatian manusia, maka perhatian manusia ini tak akan habis tuan-tuan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebut, ridhan nasi ghayatun la tudrak. Hang tak akan boleh capai redha manusia, kerana manusia ini sentiasa tak akan puas hati tuan-tuan. Tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar tu untuk pusingan yang pertama ni, silakan.